Assalamualaikum guys, kita baru saja terima panggilan khidmat khas ular. Dimaklumkan ular tu berada di dalam sangkar kucing. Tengah malam ni makan lagi kucing, masuk sangkar pula tu. Pun jom kita ke lokasi kejadian, let's go. Ayo. Assalamualaikum. Sangkar ularnya kat ni. Yang ada harimau. Yang bawa harimau tu. Ada masuk. Ular sini. Harimau tak buat apa-apa. Dapat. Ada? Kita campur dah. Oh ni. Besar. So wah. Ui. So. Besar. Besar weh. Tunjuk panjang. Sekejap. Dah, campur dah. Tak ada siapa. Dia masuk ikut mana? Ni. Ni kot. Kalau ikut dia masuk ni tak besar mana. Pakai ni. Kau nak pakai ni ke? Pakai ni senang. Yang ni lock lah. Dah. Tarik je. Masalah dia boleh kat tangan. Pijak. Sak. Kalau kau nak buat tu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kucing stay je kat atas. Okay. Kita selamatkan kucing. Mana? Ya. Ni ya. Kucing dia terlain tu yang besar tu. Kucing dia terlain tu yang besar. Okey. Sayang kucing. Padang besar. Ular tak besar mana. Ada berapa ekor dalam tu? Ada 4 ekor. Seekor lah dia terlain. Ayah dah sepak ni. Ha. Oh, berak ah. Awal-awal tak nak berak.
Okay, saya lepas tu. Okay, saya lepas. Panjang. Hmm? Dia panjang. Oh. Besar juga kucing dia makan ni. Empat ekor tapi tengok tu ada 3. Ada 3. Oh, dia makan satu tu ada. Tapi satu pun besar. Ada 2. Ekor dia ni. Tapi dia besar. Dia ada makan. Anak lah, makan anak makan ibu. Sebab yang 2 besar 2 kecil. Oh, bapa. Oh, ni dia dah makan bapak lah ni. Berat kok. Sama selesai. Itu dia tadi, kita dah pun selesai nikmat khas ular. Tadi kita tengok ular tu besar besar, dia dah terline mungkin seekor atau 2 ekor kucing lah dalam sangkar tu tadi. Jadi dia dah, so kita tak boleh buat apa. Hanya boleh tangkap je lah. Kucing yang dalam tu pun ada berapa ekor lagi? Ada 4, 5 rasanya. So yang lain tu tengok je dekat bawah tu ada ular, tapi tak boleh nak ke mana dalam sangkar. Ular tu pula degil, pergi masuk sangkar kucingnya. Dah masuk, terline kucing, nak keluar macam mana? Mana nak lepas? When selesai lah, tadi kita dah tangkap dia. Berat termasuk dengan berat-berat kucing tu sekali. So apa pun, alhamdulillah kita dah tangkap. Kita akan simpan dulu sebelum diserahkan kepada perhilitan lah. Nanti perhilitan akan datang ambil besar-besar tu. Apa pun, alhamdulillah dah selesai. Semua selamat. Apa pun, terima kasih guys yang dah tonton video ni sampai habis, yang dah like, share, komen dan subscribe. Tengok lagi video kita yang lain, kita ada banyak video yang akan datang. InsyaAllah doakan kita banyak konten lah lepas ni. Dan saya insyaAllah sempat ada ke lapangan. Kita berjumpa di video akan datang. Assalamualaikum.